saya akan inilah saya akan tulis insya-Allah. Baik, sebelum itu kita buka majlis dulu. Baik, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Amin. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد Amin. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Amin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل اللهم فقهه في الدين وعلمه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Amin. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى Amin. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu Syekh Mansur, apa khabar? wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kata ada hal. Tak, dah habis dah. Awak Dah habis dah? selesai. Alhamdulillah, selesai dah. Baik, Alhamdulillah, kita macam biasalah, Quran adalah membaca, mencari bacaan yang benar. Tidak ada apa-apa. Kita boleh baca dengan cara kita, tetapi cubalah mengambil ilmu daripada apa yang kita reti, yang kita faham, masuk dalam bacaan itu. Jadi, InsyaAllah. Manor, apa khabar Syekh Manor? Syekh Hadi, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Baik, alhamdulillah. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi. um, kita minggu lepas kita bertemu dan kita ada sedikitlah cerita berkaitan dengan pengajian, iaitu pasal kitab kita tak habis lagi, ni kitab buku pink tu. Kita akan sambung sebenarnya, tapi dalam online saya rasa saya tak nak sambung dengan online, saya nak sambung di berdepan lah, maksudnya kita berada di surau baru kita baca buku. Maka kita nak akan sambung baca buku balik, iaitu pada bab, insyaAllah kita akan mula bab idgham, idgham idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. InsyaAllah kita akan mula pada situ. Silap saya dalam buku muka surat 770 lebih lah. Kita akan mula di situ. InsyaAllah. Dan akan berterusan lah. Maksudnya akan berterusan, habiskan buku tu dengan mat, dengan apa semua sekali. InsyaAllah. Begitu. Baik. Baik, hari ni kalau kita kata dalam online ni, kita cuba mengambil cara umum lah. Cara umum. Baik. Kita hari ni muka surat berapa? Kita Quran. Ini saya akan buat keratan sikit. Ulang balik. Ulang kaji. 4, 2, 3 tak? 4, 2, 3. 4, 2, 3. Ayat yang ke? Ayat ke 39. 39. Okey. Ayat 39. Ayat 39. 39. 39 lah. 39. Ya, ya. Betul. Alladhina yuballighuna kan? Al-Laziyah. Alladhina yuballighuna risalatillah tu. Baik. Alhamdulillah, kita cuba tengok sedikit ulang kaji berkaitan dengan cara kita membaca pada keratan. InsyaAllah saya akan paparkan
Apa dia whiteboard ni? Mungkin semua dapat dah whiteboard ni. Baik, alhamdulillah kita tengok pada bacaan kita. Jadi keratan yang saya maksudkan mungkin semua kita dah ingat dan kita dah faham, tapi biasa saya menceritakanlah. Baik. Kita tengok pada ayat yang kita akan baca ni, iaitu alladzina. Jadi alladzina, kalau dalam penulisan dia ada sabdu lah. Dia ada alladzi, dia ada sabdu. Tetapi apabila kita membaca dalam keratan, kalau kita nak benar-benar cukup dan bunyi dia dengan benar, iaitu kita kena baca dengan lam sukun dulu. Asal dia allazi macam tu, allazi gitu, allazi. Tapi bila allazi ni dia kita buat keratan, dia akan berlaku huruf sabdu ni dia akan jadi sukun dulu bacaan dia. Dia akan jadi sukun dan hidup semula. Itu kaedah cara kita mengenali berkaitan dengan sabdu. Jadi kita kena baca al. Jadi hamzah ni hamzah wasal yang menerima baris atas selama-lamanya apabila dia bertemu dengan lam ta'rif. Jadi kita tengok alladzina, allazi, alla, hidup semula alla ni. Dan kita baca dengan zi. Allazi, zi ni adalah dengan dua harakat. Allazi, dua harakat. Dan bacanya jangan tinggal pada baris lah. Dengan la ni, dengan zi ni, kita kena bagi acuan betul-betul barisnya. Kalau la, a lah, a. Kalau zi, baik, ikut je barisnya. Dan kita kata huruf na. Mana na ni atas barisnya na. Jangan na terlebih dan bunyinya na dengan a. Ini cara dia. Dan yu. Huruf yu ni saya kita ambil pada barisnya wu, kepada kepala waw, wu. Dan huruf ba dengan lam ni iaitu ba dengan lam, bal. Maksudnya kita akan bagi hak kepada lam mati dulu, sebab lam sabdu ni dia akan jadi mati dan hidup semula. Ini cara badan. Kita tengok pada seterusnya li. Dan li, bal li, hidup semula. Li ni dengan bagi hak kepada baris yi. Jangan lari barisnya. Li, bal li. Begitu. Dan sambung dengan ru. Ru iaitu huruf ru. Rin, ru. Dia apabila kita panjang, dia akan jadi satu baris yang tidak berubah. Tetapi apabila kita panjang, kita tekan pada rongganya. Ru. Kita panggil liru, dua harakat. Tidak ada baliru, jangan lebih ataupun jangan kurang. Dan kita tengok pada huruf na. Na lah. Dan kita tengok pada huruf ra, ri. Ri ni kita bagi hak pada baris ri. Nanti saya akan baca nanti. Saya akan baca, kita akan tahu apa cara bunyi dia tu. Dan kita kata huruf sa, asal dia sa. Mana kita tekan pada rongganya sa, dengan tidak ada sa, tidak ada lebih. Dan kita baca dengan la. La ni adalah la lah. La dengan baris a. Dan dua panjangnya adalah la pun dua panjang. Jadi la, tengok sala, sala. Mana bunyi gitu. Dan terus kepada huruf ta, ti asal dia, tapi apabila masuk dengan kalimah Allah, mana kita kena bagikan lam yang mati dulu dan hidup semula dengan la. Hidup semula dengan la ni. Hidup semula dengan la tak masuk hal lagi. Bukan salah, sorry. Risalah, bukan la, sorry. Bukan la, bukan la, tapi la. Risalah, sebab sebelum risalah, huruf la. Dan kita tengok pada seterusnya. La ni tak masuk ha. La, risalat, risalatillahi. Mana hi? Dan huruf wa sama dia. Dan huruf ya dengan kha.
Huruf ya dengan kha, jadi baca dengan keratannya, jangan kalut. Kalau keratannya yakh, yakh bunyi yakh, dan huruf shin syau. Jangan kalut ni, dia bunyi satu kata tu. Yakh syau. Lepas tu huruf na. Baik. Ksyauna dan huruf hu. Kalau kita nak matikan jadi nah dah, kalau nak teruskan jadi hu. Hu ni dia dah maksud dah. Tengok saya nak baca ni dengan keratan. Yang saya dah kata keratan. Jadi apabila kita meletakkan bacaan kita, kalau utama dia tu banyak lah. Kita nak kena tahu makhraj, kita nak kena tahu sifat, kita nak kena tahu apa dia, apa panggil, sebab yang menekan ataupun tidak, semua itu. Kita kata banyak di situ. Tapi kalau kita kata nilai untuk kita nak boleh membaca dulu dan sifat akan ikuti atau turuti, maksudnya kita tekan pada baris dan kita bagi hak cukup-cukup baris. Ingat, kita nak tahu baris ni dia akan bunyi A pada baris atas, A ataupun O pada baris atas yang pangkal lidah, dan Y ni baris bawah ni. Ingat, Y ni akan bersama jadi Y, dia akan jadi T, jadi Hi, dia akan jadi dan baris depan kita jangan lupa pada bunyi wu tu, wu seperti mana pada wa, wu. Jadi wu ni kita kata yu, kita kata yubal dan wu. Baik, kita dengar baca ni. Kita jangan tinggal barisnya. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. Itu panggil cara kita mengguna bacaan yang dia bunyi keratan lah, tapi keratan yang cukup. Apa sebab kita letakkan baris yang sempurna. Tapi kalau kita kata adakah sempurna dengan baris dan sempurna yang lain, tak sempurna lagi lah. Kalau kita kata di segi asal dia, kita kena tahu lam ni di segi suaranya tahap mana, huruf dha ni tahap mana, nun ni tahap mana, kita kena tahu lah. Kalau kita kata huruf lam ni pertengahan suara lam, pertengahan suara dha lepas, nun pertengahan suara yu lepas, ba dengan lam ni ba sidah masuk dengan pertengahan suara, dan li pertengahan suara ghu lepas, na pertengahan suara. Kita kena tahu lah tu. Tapi tak apalah. Tu nanti kita akan cuba menjadikan baris yang tidak ada lebih dan cukup-cukup dengan acuan bacaan gitu. Jadi inilah cara yang dikatakan keratan yang saya dah ajar. Jadi siapa pun yang baru nak belajar ke, yang baru nak pandai, ia boleh tangkap ni. Cuma dia kena reti sikit lah di segi apa dia sabdu tu. Sabdu tu dia kena reti situ, sebab sabdu ni dia akan jadi tidak ada dalam penulisan yang ada dalam Quran tu. Jadi dia kalau misalnya allazi ni tak ada lah tulis al dan la, tidak ada gitu. Reti situ berkaitan dengan sabdu. Kalau saya rasa dengan sukun mungkin. Cuba kita menjadikan keratan bacaan ini, dia tak ada langgar satu sama lain. Saya baca ni, allazina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu. Dia tak ada langgar. Dia tak ada bunyi apa mendata, ataupun dia tidak kata kita langkah tu terus lompat. Tidak, dia akan bunyi tepat. Inilah berkaitan dengan cara kita kena reti. Kalau tak, dia tak akan jadi reti lah. Kalau kita tak boleh sebut setiap huruf yang menzahirkan keluar, dan guru pun susah nak tegur kalau kita membaca dengan cara yang kita tidak ada keratan. Dan cuba menjadi keratan. Sabar banyak-banyak, insya-Allah. Semoga Allah tak permudahkan. Ya, gitulah. Jadi itu saja sebagai pada ulang kaji kita, dan kita akan dalam bacaan. Tak apalah, baca dia, dan apa-apa pun kita akan tegur, insya-Allah. Yang boleh kita tegur cara boleh. Yang belum tak berapa boleh lagi, kita tegur cara berapa tak boleh, insya-Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah Taala sentiasa merahmati kita, dan kita membasahi lidah kita dengan sebutan huruf-huruf yang insya-Allah satu ketika nanti kita akan kuasa di atasnya, insya-Allah. Baik, kita bagi kepada orang yang pertama, ya Cik Zul, dah sedia Cik Zul untuk merakamnya.
Okey, kita bagi kepada Tuan Syah lagi, Tuan Syah. Allah. InsyaAllah Ustaz. Ya, silakan Allah. Tolong Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. الذين يبلغون رسالات الله يخشونه Wa yakhshaw. Ada wa dan yakhshaw. Mana kelihatan pada wa yakhshawna. Wa yakhshaw. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. Itu sedap. Kita dengar pun sedap. Ya, ya teruskan. Mana jangan lebih, sebut je satu-satu insya-Allah. وكفى بالله حسيبا. Pada ba dengan lam, bila la tu kita bunyikan la dulu, jangan kalut kita lompat kepada ha tu. Wakafa. وكفى بالله حسيبا. Itu cantik, masya-Allah. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. Bagus. Alhamdulillah, barakallah. Teruskan. ولكن رسول. Wa kalau kita wa, kena sabar pada wa. Walakin rasul. Walakin. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Ya. وكان الله بكل شيء عليما. Baik, kita tengok bi kulli syai, betul dah Tuan Syah doa baca tu. Cuma kita kata kalau dari segi kita nak bagi ha pada lam tu, kena bagi bi kulli pada lam tu dia ada apa? Dia ada inhiraf tu. Kerana di antara sambungan lam kepada lam yang hidup tu sedikitnya. Wa kana Allah. وكان الله بكل شيء عليما. Baik. يا أيها الذين آمنوا Tengah berayun tu. اذكروا الله. Lagi baris tu enggak? Zina tu lagi tu, lagi baris. Barisnya adalah kalau zi. Ya hal tu. Ya. يا أيها الذين آمنوا. Amanu kuru amanu. Sekali lagi kan? Ambil kali. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Ya. Sabbi. وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. Baik, Alhamdulillah, barakallahu fi takatum. Sedap tu Puan Anwar. Macam itulah. Maksud saya faham dan Puan Anwar pun faham di antara baca kita, apabila kita letak huruf dan dengan baris tu, dia akan jadi sedap sebenarnya. Dia tak akan jadi lain. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki sikit. Masya-Allah. Satu bacaan. Boleh dengar balik pada rakaman kita tu, insya-Allah. InsyaAllah Ustaz, masih. Ya, kita Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Safari. Alhamdulillah, semoga sihat. Alhamdulillah, baik. Lewat saya ada sebenarnya.
Oh, tak apa. InsyaAllah kita masih lagi dalam permulaan baru. Baik. Kita terus kepada Tok Faris, negara Tok Faris. Muka surat. Muka surat 423, 423. Sekarang ni ayat yang terakhir. 4, 2, 3 ayat akhir. Okey. Okey, okey. Kita bagi Atuk dulu. Dengan Atuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya. هو الذي يصل بسم الله Sol. هو الذي يصلي عليكم Tu tak cukup tu. Tu dan alai tu dia ada hak pada lin. Yusalli alai sebab ain tu dia ada huruf yang pertengahan. Kalau kita baca alai, dia tak bagi hak seperti mana kita menekan pada suara tu, dia kena tekan suara pertengahan. Sekian. Walladhi. هو الذي يصلي عليكم Betul. Tu. Jangan lupa pada baris tekan. وملائكته ليخرجكم Ya, cantik. ليخرجكم من ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Mana kita kena bagi hak lagi pada slow dia tu, perjalanan langkahan tu, barulah kita bunyi mi dan nal tu baru jelas. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Tujuan kita adalah menyelesaikan huruf tu, bagi jelas sekali. ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Ya, begitulah huruf Quran, insya-Allah jelas sekarang. وكان بالمؤمنين رحيما. Mu'mi dan ni. Mu'mi bagi yi tu sekarang. Bahkan وكان بالمؤمنين رحيما. bagus tu sekarang. تحيتهم يوم يلقونه سلام. Ya. وأعد لهم أجرا كريما. Boleh. Masya-Allah. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. Syahid, kita ambil hi tu kurang. Syahidan wa mubashiran. Tu sikit. Balik bawah tu. Ambil balik inna arsalna. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Ya, betul. وداعيا إلى الله. Ya. Ilallah. إلى الله بإذنه Basira. إلى الله بإذنه وسراجا Lepas tu si. منيرا. Wasira dengan wasira sikit pada si. Ambil balik. Biiznihi. بإذنه وسراجا منيرا. Ya. وبشر المؤمنين. Wabashiril mu'minin. Sikit. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله. Minallah. Nun dengan lam. Pegang. Di antara nun dengan lam tu pegang. Di hujung lidah tekan kursi tu. بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Alhamdulillah.
Tu boleh dengar balik pada rakaman nanti, insya-Allah Jazul akan sedia tu. Baik, alhamdulillah, itulah bunyi dia, huruf. Walaupun kita kata ada sikit di segi penekanan, seperti mana kita kata fadlan kabi, sikit ada ya, tapi dah boleh tu. Insya-Allah, semoga Allah Taala memberkati dalam bacaan kita, insya-Allah. Begitu, itulah terbaik, insya-Allah. Sedap tu bacaan. Boleh dengar balik. Alhamdulillah, barakallah semua. Baik, kita serah kepada Cik Rusli tu, Cik Rusli. Fadlan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم Wada bukan situ tu. Wada ودع أذاهم وتوكل على الله watawakkal ala boleh watawakkal. وتوكل على الله Betul. وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا Ya إذا ayyuhalladzi zi tak payah pergi ke lain, zi dengan yi. Alladzi ya ayyuhalladzi. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنون Tak apa. Mukminat idza nakah. إذا نكحتم المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن Ni balik summa bagi ثم ma طل- ma yang panjang. Thumma talaqtumuhun. Summa. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوا Bagi hak kepada panggil sengau nun tu. Sama juga sengau pada nun juga. Min qabli. من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة Cuma susun balik fama tu. Fama jangan lupa. Lakum. فما لكم إليه فما لكم عليهن من عدة Itu salah tu. Itu macam mana pergerakan kita kalau kita bergerak dengan tak betul tu. Mana bergerak. Min aidat فما لكم alaihim. إليهن Fama فما لكم عليهن من عدة min idda. Aid dia tu. Dah mati duduk semula. Dan من فما لكم عليهن من عدة idda. تعتدونها Ya, betul. فمتعوهن وسرهوهن Ya, wasarri. وسرهوهن سراحا جميلا. Alhamdulillah. Begitu Yasmina, boleh tu. Alhamdulillah. Dia janjinya kita berkehendak kepada kelancaran. Kita berkehendak kepada sebutan huruf itu. Pernah ditanya oleh Datuk Datuk Hadir, Ustaz, macam mana dari segi penilaiannya?
Tayyib Hidayah adalah sebutan huruf. Bacaan kita laju tak laju itu bukan kira bagi saya. Iaitu kira bagi saya adalah sebutan huruf yang benar dan insya-Allah dan itulah kemuliaan seseorangnya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya sini lah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Tapi Terima kena kasih. berlatih jugalah bacaan tu. Jangan kita kena berlatih sendiri bacaan laju, bacaan pada bacaan selalu. InsyaAllah semoga Allah Taala bagi fasih. Baik, InsyaAllah. alhamdulillah. Baik, kita bagi kepada Encik Nur Hadi. Sudah Nur Hadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك. Mana nabar kita tu? Nabiyu. Nabiyu tu nabar tu, menekan pada ya. Ya ni sabdu ke? Ya ni kalau dia sabdu dia panggil nabar, menekan. Tapi nama dia ada lagi nama lain tu. Begini. Ya ay siapa itu situ sama kan tu? Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwaj. Cuba menjadikan setiap huruf perjalanan tu, huruf sukun, huruf ya sabdu menjadikan keratan. Ya, Syah. Ya. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna lak. Ahlalna. Ambil ahlalna. أحللنا لك أزواجك التي Nah, panjang. Allati أزواجك ja التي azwaja ja syiddah dan a bunyi أزواجك الذي la أزواجك التي آتيت أجورهن ya وما ملكت وما ملكت يمينك مما أفاء الله. Kalau kita baca dengan keratan sempurna, wa ma malakat yaminuka mimma afa Allah. Teruskan wa ma malakat. وما ملكت Ya dan mi. وما ملكت يمينك مما أفاء الله. Di mana yang saya tegur tadi, jadi pada kita sebutan huruf, itu kan saya kata, sebutan huruf dia tak rapat baris tu, dia tak ada. Cuba rapat baris, kalau panjang dengan rapat dengan rongga tu. Baris tu rongga lah, bariskan. Mimma afa. مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات وبنات عمك وبنات عماتك ya وبنات خالك وبنات tilpas وبنات خالك وبنات وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالتك خالاتك اللاتي هاجرن معك هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي أن يستنكحها
Cantik, cantik. Kha ni. خالصة لك Khali, khalisatan laka min du. Khali. خالصة لك من دون المؤمنين. Alhamdulillah, barakallah fi takatur dulu, insyaAllah. Sedap jadi. Alhamdulillah boleh dengar balik pada rakaman nanti. Dengar juga mana saya tegur tu, insyaAllah. Alhamdulillah, baik. Kita bagi tu Syekh Muslim. Baik, terbaik. Alhamdulillah, barakallah fi. Teruskan. Syekh Muslim, silakan. Terima kasih Ustaz. Ya, Afwan, Afwan. Silakan. Ya, Syekh Muslim minggu lepas bacaan sedap. Minggu ni kena sedap juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. Dia mana ayat tu? Ayat mana tu? Qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim. Sekali. Qad alimna ma. Bagikan na dengan ma tu sangkut sikit pada roganya. Mana farad. Sekali. Qad alimna. قد علمنا ما فرض قد Ayat tu. علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. Dia pada kita kata huruf na ni, huruf na, huruf ma dan na panjang tu. Pada apabila kita tekan pada huruf nun, na, mana kita letak pada rongga ya kan? Alimna ma faradna alaihim. Tu maknanya apabila kita tekan tu, dia akan rapat di rongga, dia akan menjadi lagu dia dah. Itu. Kalau kita kata qad alimna ma, dia tak ada tawassut situ. Tak apa, teruskan dah. Wa ma malakat. وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. Ya, mana kita tumpu kepada baris pertama, betul-betul. Wakana. وكان الله غفورا رحيما. Boleh. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك ما تشاء وتؤوي إليك من تشاء. Sekali lagi. وتؤوي إليك ما تشاء. Dia kalau kalau lai, kalau kakak, cuba ceraikan di antara tiga tu. Tu Watu'i balik. وتؤوي إليك ما تشاء. Itu yang sebenarnya dia kalau kita dengar, kalau kita tidak ada berkaitan dengan ilmu ini, kita rasa macam okey dah. Tapi sebenarnya tidak. Sekarang. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ممن عزلت فلا جناح عليك. Sekali lagi. ممن عزلت فلا جناح عليك. Ya, itulah. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن. Kita ambil pada ayunuhum. Kita cuba tekan pada baris depan tu. Ayunu, sekali. Ayunuhum. أعينهن ولا يحزن ويرضين. Betul. Wayardain. Medilin. Wayardain. ويرضين
ويرضين بما آتيتهن كلهن Bima, balik bima. Bi dengan syiddah dan ma tawassut. Bima. Bima. بما Teruskan. بما آتيتهن كلهن Ya. والله يعلم ما في قلوبكم Ya. Ya. وكان الله عليما حليما. Baik. Begitulah. Alhamdulillah. Teguran saya tu insya-Allah semoga gitulah nah. Alhamdulillah semoga Allah Taala sentiasa memberkati bacaan kita Syah. Ya Muslimah. Baik, alhamdulillah. Tapi minggu lepas sedap lagi dah minggu ni. Ada menurun sikit. Tak apa. Ya gitulah. Nanti kita akan perbaiki sentiasa. InsyaAllah. Baik, baik. Ya, kita akan teruskan dengan kita bagi kepada Tuan Syahidin. Tuan Syahidin, silakan Syahidin. InsyaAllah Ustaz. Ya, silakan Fadlan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Sekali. لا يحل لك النساء Ya. Janji baris dengan huruf tu tak lebih. Maksudnya la yahillu lakan nisa. Tengok kita bunyikan baris tak. Baris dia akan support di atas huruf tu. La. ulang balik ya. Boleh. لا يحل لك النساء Jangan lambat. Maksudnya masuk terus. Min. من بعد ولا أن تبدل بهن Tabaddala bihin. Tu panggil slow-slow tu bunyinya tu. Tapi kalau kita baca sikit laju pun dia akan bunyi sama. Tabaddala bihin. Gitu. Anta. أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت حسنهن إلا ما ملكت. Dua. حسنهن إلا ما Jangan lemah. ملكت. Kalau la, jangan illa. Jangan lemah. La ni makna apabila kita tekan la tu tekan rongga. Rongga yang ada pada kerongkong ke mulut tu. Illa ma malakat. Baru jadi. Baru dia tak jadi putus, dia tak jadi lemah tu. Illa. إلا ما ملكت يمينك. Yang saya kata itu baris lah. Sifat baris yang rongga lah tu. Panggil rongga mulut situ lah. Akad lah. وكان الله على كل شيء رقيبا. Syai'ir raqiba. Ma'iwat. Ba tu ma'iwat. Ala. Ni ala kulli. Ala kulli syai'. على كل شيء رقيبا. Ya, kalau laju ni nak laju dia jadi tersasul kita. Baik, teruskan sikit lagi. Dalam teruskan pergerakan. Teruskan tak? Ya, terus sikit lagi. على كل شيء رقيبا. Ya ayyuhallazina.
يا أيها الذين آمنوا يا لا تدخل لا تدخلوا بيوت النبي إلا إلا أن يؤذن لكم يا إلى الطعام إلى إلى طعام إلى طعام إلى طعام إلى طعام غير نظير غير ناظرين غير غير نزير غير نازرين غيرنا apanya غير نازرين إله ولكن إذا دعيتم tengok dia jadi penambah baris tu. Iza nu'idu baik. Iza du'itum. Jangan jangan parah tambah baris dia. Walakin إذا دعيتم ya, dia kalau bunyi za dia tak ada kelain lah. Kalau du, kalau iza du'itum fadkhulu. Kita jangan tambah. Kan? Fadkhulu. فادخلوا فإذا طعمتم Fantashi. فانتشروا ولا مستعنسين Jangan gitu Huruf Hamzah. Huruf Hamzah letak je tak. Jangan tekan, tak ada tekan pun. Gitu je. ولا مستأنسين لحديث Tegak dulu insya-Allah barakallahu fi gitulah. Allah pelana bacaan kita. Alhamdulillah. Dia bukan kita tak reti nah, kita bukan kata kita tak reti baca, kita dah reti baca. Cuma kita nak menjadikan cantik bacaan tu. Alhamdulillah. Itulah yang tegurannya. Insya-Allah ada Syahidina. Alhamdulillah barakallah. InsyaAllah Ya, Alhamdulillah alhamdulillah. Baik, kita bagi Syekh Mana sekarang macam mana? Tafadhal. Ustaz. Ya, baik sekarang. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ذلكم كان يؤذي النبي balik kana yu'zin nabiyya. كان يؤذي النبي فيستحيي منكم Itu pergerakan yang bagus, sedap tu. Ini silakan. Cuma slow sikit masuk huruf tu ada sikit lah, tapi boleh lah. Teruskan. Wallahu la Yastah. Wallahu la yastahyi minal haqq. Baik. فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن Ya. Fas'alu. فاسألوهن من وراء حجاب Ya. ذلكم أطهر لقلوبكم Atharu li. Mana terpanjang lah tu. Atharu li qulu. Zalikum. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن Ya. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله
Baik. Wala Wala, kalau wala tu kita tak tekan hujung lidah, tak tekan wala. Wala, la. Mana huruf yang tekan hujung lidah ni, iaitu huruf yang bersama nun, lam, waw. Ra, sorry. Wala, mana itulah tekan hujung lidah. Wala. wala an tankihu azwajah Hmm. min ba'dihi abada Hmm. inna zalikum kana min Kana ain. inna zalikum kana indallahi azima Ya, teruskan sikit. in tubdu syai'an aw tukhfuh Syai'an au. Itu betul. in tubdu syai'an aw tukhfuh fa inna Allah Fa inna Allah. kana bikulli syai'in alima. Alhamdulillah, barakallah. Itu boleh je mana nak. Lagi mantap tu, lagi sedap daripada dulu tu. Alhamdulillah. Saya yakin bahasanya Allah Ta'ala beri kesyifatan pada bacaan kita, insya-Allah, dengan baca kita letak betul-betul. Insya-Allah semoga Allah Ta'ala pulih semula, insya-Allah, kesihatan tu, insya-Allah. Alhamdulillah. Amin, amin. Ustaz, terima kasih. Baik, itulah baca Quran banyak-banyak. Bacaan yang betul dengan bacaannya lah, insya-Allah. Baik, kita bagi kepada Syekh Yusuf. Syekh Yusuf. Faham. Masya Ustaz. Sama Afan dia tegaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. La junaha alaihinna fi abaihin. Ya, baik. Wala abnaihinna wala ikhwanihin. Dia keras tu sebab dia tak sampai baris kepada rongga tu. Wala abnaihinna wala. Dia tak sampai rongga dia. Dia bunyi sekerat sampai rongga. Putus. Cuba sampai dulu. Wala abnaihin. Bunyi i dan bunyi hin. Bunyi baris semua tu. Apa kepada? Sekali wala abna. Wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abna. Baik, wala abna. Wala abna'i ikhwanihin. Wala. Wala abna'i wala abna'i ikhwanihinna wala abna'i akhwatihin. Di segi sebutan huruf semestinya, tapi di baris je. Di segi sebutan huruf tu okey dah. Cuba kata barisnya. La wala abna'i akhwanihim. Dia berlakunya pada kita lenyek. Panggil rongga kita tu. Tu. Cuba bunyi gitu. Dia akan bunyi sedap. Dia boleh bunyi keras. Wala. Wala abna'i akhwatihinna wala nisa'ihin. Wala nisa. Wala nisa. Wala nisa'ihinna wala ma malakat aimanuhun. Itu dia boleh dia kalau sampai walaupun sikit pun dia sedap. Boleh tu. Teruskan. Wattaqinallah. Wattaqinallah.
wattaqi. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. كل شيء شهيدا على كل شيء. على كل شيء شهيدا. Betul sekali. Ini ayat kata bah ni. Inna Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي Nabi, ala Nabi gitu. Ala Nabi. على النبي Baik. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah, barakallah fi tagatur Syekh Yusuf. Alhamdulillah, barakallah. Itulah. Mana dalam bacaan tu disebutan huruf mana kekeras dia bunyi baris tu. Kalau kita bunyikan kalau balik bunyi kalau bunyi itu panggil keras dia. Kalau tak sampai kepada ni tak sampai tak sampai itu rongga tu. Itu rongga dia. InsyaAllah di mana rongga tu cuba mencari lah. InsyaAllah, alhamdulillah. Saya kata tu lah, mana tempat kita rasa iaitu di antara kerongkong ke mulut tu. Itulah. Saya cuba cari Ustaz, insyaAllah. Boleh, insyaAllah, alhamdulillah. Jumpa. Boleh. Tapi bacaan okey, tak ada masalah. Baik. Baik, jom kita bagi kepada Zulkifli dengan Zulkifli. Ya, jangan sikit. Ya, betul. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah. Siapa juga lenyekkan pada rongga sikit tu. Dia bunyi macam keras lagi tu. Dengan warasul. Wa rasulahu Kita bunyi warasul. Kalau kita bunyikan warasulahu tu dengan kita bunyikan rongganya. Warasulahu. Tengok dia bunyi. Warasulahu. Itu dia bunyi keras. Dia sampai baris lah. wa rasulahu la'anahumullah. لعنهم في الدنيا والآخرة. لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Tengok bunyi keras dah tu. Tengok. Kita baca. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. Tak mustahil pun. Boleh buat. Sebab kita sama je Tuhan bagi. Cuma pada kaedah menekan pada kantan. Jangan lu. Baru bunyi tak ada bunyi keras. وَأَعَدَّ لَهُمْ dah dulu. Dah sampai rongganya. Dalla. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. Bagus kan? وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ. Tengok yu'zu, tengok yu'zu apabila kita angkat mulut kita tu, mana suara kita duduk di kerongkong tu, di rongga tu. Yu'zunal mu'minin. Gitu. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ
والمؤمنات Baik. والمؤمنات بغير ما اكتسبوا Ingat bunyi kita dengar. Ta sabu tengok tu. Ta sabu. Kalau bunyi kami ta, ta. Kalau bunyi sa, sa. Kalau bu, bu. Maktasabu. Dia bunyi lekat tu. Tak apa. Faqadih. ما اكتسبوا Ta, ta. Bukan ta sabu. Ta. Ta. Maktasa. ما اكتسبوا Ya, faqad ihtamal. فقد احتملوا بهتانا Buhtanan. بهتانا وإثما مبينا. Tengok mubina, tengok mubi, mu tak cukup. Mubina, kalau mu cukup, mubina. Wa ithm, wa isman. وإثما مبينا. Tu dia. Sikit lagi. يا أيها النبي قل Jangan panjanglah. Biyu kul. Nabiyu kul. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. Tu panggil pijak tak rapat tu. Wa banatika tu. Wa banatika wa nisa. Pijak bagi apa? Pada berdua tu. وبناتك نساء Wa nisa, tika wa nisa. وبناتك ونساء المؤمنين Ya. يدنين عليهن من جلابيبهن. Ya. Dekat tu dulu insya-Allah. Jazakallahu fiik. Itulah kita bacaan dan peneguran. Alhamdulillah, apa yang saya tegur tu saya rasa kita boleh faham. Tapi boleh buat tu nanti tak apa, tak ada masalah pun. InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala perbaiki saya. Baik, kita bagi kepada Jisari. Mana Jisari? Silakan. Jisari dulu. Silakan Jisari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك أدنى أن يعرفنا Ya, ayyuraf. أن يعرفنا فلا يؤذين. Yu'zai. Kita tekan pada ya lah, nun jangan masuk lagi. Kalau nak berhenti, yu'zain baru tutup nun. Itu nama dia maklin. فلا يؤذين. Teruskan. وكان الله غفورا رحيما. Ya. لئن لم ينتهي La illam. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم Ya. مرض Ya. والمردفون في المدينة لنغرينك بهم Lanuriyannaka bihim. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها La yujawiruna. لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Sikit ka tu terlebih sikit. Naka tu. Naka fiha. Tak apa. Teruskan. Mal'uni. ملعونين Mal'unin. Mal'un. ملعونين
أينما سقفوا أين أينما سقفوا أخذوا ثقفوا أخذوا سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا وقتلوا تقتيلا. Cuba susun. وقتلوا تقتيلا. Baris itu yang buat tu. Kalau kita kata dari segi sifat dia akan keluar dah. Sunnatan. سنة الله في الذين Sunnatallahi. Sunnatullah. Allah. سنة الله في الذين خلوا من قبل Min qabl. Walan. ولن تجد لسنة الله تبديلا. Alhamdulillah. Itulah insyaAllah. Alhamdulillah. Ya Sarinah boleh kita baca. Syukur. Semoga Allah Ta'ala memberikan saksi kita. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, kita bagi Jazul Halim dulu. Jazul Halim. Allah Jazul Halim. Boleh buka suara? Okey, sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya. يسألك الناس عن الساعة Ya. Boleh. قل إنما علمها عند الله Ilmuha inda Allah. Innama. إنما علمها عند الله علمها عند الله Ya. Kutip satu-satu je tu. Jangan kalau. وما يدريك لعل الساعة تكون La'alla. الساعة تكون لعل الساعة تكون قريبا. Itu yang perlu kepada keratan. قريبا. Ta tu panggil ta itu pada dia. Ta. Jadi kita kena ada rongga tu. Kalau tak ada rongga dia akan tak boleh nak jali. Dia kena. Taku ta jadi panjang. Dan bunyi break dia tu. Tak apa, teruskanlah. Innallah. Innallaha la'anal kafirina wa Dia sebenarnya kalut tak boleh. Kalut tak tengok. La'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Tengok boleh kan? Kalau kita tak la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Ya boleh berjalan sebenarnya. Tapi bila kita kalut, kita tak boleh. Kat. Khalidina fiha abada. La yajiduna. Ya dulu. Hak ya. La yajidu. Ya. Patut ji, patut du. Itu bagi hak. Satu-satu. La yajiduna waliyan wala nasira. Itulah. Tak sabar. Baik, teruskan. Dia tak sabar dia. Dia memang tak sabar dia. Kita nak sambung semua. Itu jadi ikut tu. Teruskan. Yaumat kita baca macam ni je. Dengar kita baca setapak-setapak. Yauma tuqallabu wujuhuhum. Dia sebenarnya mata kita dengan mulut tu
Dia sebenarnya boleh jalan, tapi apabila mata kita pergi dulu, mulut kita pun dah ke mana-mana lah. Ya, macam tu je, baca dah setengah. Ya, Umar. يوم تقلب يوم تقلب Labuhu. يوم تقلب وجوههم وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Rasulah. Ni nikmat asli. الرسول Kalau kita nak baca sambung, dia tak ada la tu. La tak panjang. Kalau kita berhenti, kita akan jadi mat asli. Wa ata'na rasula. Kalau kita nak bersambung, wa ata'na rasula wa qalu. Sama juga yang bawah tu. Kalau berhenti baca alif ya. Kalau baca berhenti, 2 harakat. Apa takat dulu, insyaAllah. Wa ata'na rasula. Berkat tu, insyaAllah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, kita bagi Mak Salih Safari, silakan Mak Salih Safari. Bagi kita bagi kepada Jurusan Mazlan, lepas tu kita bagi Cik Mansur. Habislah. Kita buat kan? Oh, Cik Fuad. Cik Fuad dulu. Allah, tak nampak. Cik Fuad dulu. Dulu Ya, itu. Sambung. Allah tak nampak dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Wa qalu Apa dia waqalu wa qalu rabbana inna ata'na sadatana. Ya, minggu lepas bagus, minggu ni pun bagus juga. Dengar, wa kabura. Sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Bagus. Alhamdulillah. Masya-Allah. Teruskan. Rabbana atihim dulu. Cuba kita bagikan barisnya. Atihim. Rabbana atihim ghidfai. Dia dulu. Do dengan ain dulu. Sama betul. Dia. Faini minal azabi wal anhum. Ya, cantik. Wal'anhum la'nan kabira. Oh, sedap. InsyaAllah, sekian. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina wal anhum. كالذين آذوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله. فبرأه الله مما قالوا. مما قالوا. وكان عند الله وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Baik, sikit. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن
Wa may. Maksud ya. ومن يطع الله Yuti'illah. ومن يطع Ta. الله Yuti. Ta. Ti. ومن يطيع الله ورسوله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, bagus lagi. Alhamdulillah, kekal dengan bagus. Ya, Ustaz. Masya-Allah. Baik, terbaik. Terlupa tadi. Bukan terlupa, tak nampak. saya duk tengok nama tu. Tak apa, Masya-Allah, Alhamdulillah. Barakallah. Baik, kita bagi mak saya hari. Alhamdulillah, barakallah fiik. InsyaAllah. Sedap. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, baik. إنا أردنا الأمانة Ra dengan dot, dengan lam. Aradnal amanata. Dia tegap tu, tegap. Inna aradnal amanata. Baru tegap pada huruf ni. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والأرض والجبال فأبين Walji barisnya bali. Jangan kita sambung, jangan kita lebihkan baris tu. والجبال فأبين فأبين أن يحملنها. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Kana dha ni hujung lidah di mana? Hujung lidah di hujung gigi tu. Dha hujung dah, tapi yang angkat tengah lidah. Dha. Dha jangan dha. Innahu kana lidah mana itu? Lidah mana? Dha. Kana zaluman jahula. Dia huruf dha jaga. Liyu'azziballahul munafiqin wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikati wal musyrikati. Wal dengan lam, mim dengan shin, ri bunyi ri dan ka. Wal musyrikati wa yatuballah. Banyak kalau satu kan. Bunyikan baris tu. Wal musyrikati wa yatubillahi. Wa yatubal. Wal musyrikati wa yatuballah. Wal musyrikati wa yatuballahu ala mu'minin. Alal tu. Alal mu'minin.
alal mu'minina wal mu'minat. Wa kana Allahu wa kana Allahu ghafurur rahima. Salah huruf kerra tu. Ghafurur Oh, Ghafurur rahima. Alhamdulillah. Begitulah setiap minggunya. Masih lagi di dalam pegang huruf tak lekat lagi tu. Masih lagi. Tapi keratan ada pandai. Tapi huruf tak lekat. Huruf dengan baris tu masih lekat. Kalau kita kata sifat tu tak apalah nanti. Tapi huruf dengan baris kena lekat. Dia dekat ni maksudnya dia bunyi jelas. Dia tak ada kelainan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dia tak kelainan. Allahu ghafurur. Baik, kita bagi je Tuan Syah Mazlan. Ujian masalah cerita mana? InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, boleh. Walahul hamdu fil akhirah. Panjang. Tu kalau duduk tengah-tengah kita panjang. Kalau Walahul hamdu fil akhirah. panjang dia dengan tidak ada akhirah. Mana Ibadah kena pegang juga pada huruf dengan baris tu. Jangan pergi akhirah dengan akhirah. Dia baik beza. Walahul fi Walahul hamdu fil akhirah. Ya. Wa huwal hakimul khabir. Wa huwal haki. Tengok. Haki, ha dan ki dan mul dan khabir. Wa huwal Hakimul Khabir. Begitu. Alhamdulillah. Teruskan. Ya'lamu ma bali'u. Selesai je. Keratannya adalah mengajarkan kita jalan langkah. Ya'lamu ma yaliju fil ardh. Ya'lamu ma yaliju fil ardh. Slow. Yang penting kita naknya huruf tu. Huruf yang bunyi kita jangan. Sebab huruf ni dia bertapak dengan kebenaran. Itu dia. Terus ya. Ya, sekarang. Wa ma yahruju minha. Yakhruju minha. Wa ma. Wa ma yahruju minha. Wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Wa huwa rahimul ghafur. Rahimul ghafur. Wa huwa rahimul ghafur. Ya, sikit lagi. وقال الذين كفروا لا تأتينا jangan lagi ya. La ta'tina as-sa'ah. لا تأتينا الساعة Ya. قل بلى وربي لتأتيننكم عالم. Tak salah tu. Sekali lagi. Cuba ulang balik. Qul bala. Qul bala wa rabbi lata'tiyannakum. Jangan la ta saja. Lata'tiyannakum. Qul bala. Qul bala. Qul bala wa rabbi lata'tiyannakum alimil ghaib. Tekak tu dulu, insyaAllah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Itu je Mazana. Itulah bacaan kita. Yang kita baca dengan yang lain-lain bersama juga. InsyaAllah kita ikut bacaan. Baik dalam teguran, kita sama-sama dapat. Baik, kita bagi kepada Mansur. Akhirlah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ya'zubu anhu misqalu
misqalu da daram Ada tu. Huruf zar. zaram Zar. Mati ra mati dulu. Ra hidup mula. Zar ra. zarrati zarrah Zarrati. Hidupkan, jangan jarah tu. Zarah tu. zarratim fis samawati wal wati Betul. fis samawati wal ar Ada. wal fil ard Wala. wala as wala asbah bah Ah. waru Tak jadi tu. Tak betul tu. saya kata betul ini. Tu kan, Sorry. kata betul sikit. Ada ikut lain lagi tu. Baca senang je. Wala asgharu. Tak apa. wala aswabu min zalika wala akbaru illa fil Jangan tambah fi kitab Fi. illa fi kitabim mubin. Ya, kata tu tak apa. Ambil satu-satu tak apa. Tak ada masalah. Teruskan. Jangan lupa. La yakhriya Li. Ijad. Liyajzi. liyakhri Tak betul. liyakh Liyajziyalladhina liyakhriya Allahu akbar Kenapa kita sebut ni? riyallazina amanu wa amilul Hari ni teruk ni. Kenapa ni? wa amilul Wa'amilus salihat. solihat. Kenapa kantarkannya lah tu? Teruk sangat tu. Tak boleh tu. Tak masuk ni. Ula kan? Ulah. Ulaika lahum maghfiratun wazid wariqun karim. Wallazina jangan tambah. Bilang je wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizi mana ulaika lahum azabun min min rijzim alim. Baik takat tu, alhamdulillah fi. Yang ini teruk ni Mansur. Yang di antaranya daripada dulu sampai sekarang. Hari ni teruk ni. Allah. Kenapa tu? Kenapa? Saya nervous kot. Tak boleh fokus tu huruf tu. Jadi tukar habis. Tak apa-apa, insya-Allah semoga Allah Taala perbaiki, insya-Allah. Alhamdulillah, itu dia. Allahu Akbar. Ya, tak apa, jangan mengeluh, insya-Allah. Ada lagi belajar lagi, insya-Allah. Alhamdulillah. Saya tak kata insya-Allah rajin. Baik, kita takat ni lah dulu, insya-Allah. Baik, kita buka lah gambar-gambar untuk selfie sikit. Baik. Ya, baik, alhamdulillah. Saya tak buka lah dah. Saya buka lah. Baik, itu dia. Baik, alhamdulillah. Masya-Allah. Minggu seminggu kita bertemu dah. Ceria, menawar. Baik. Saya Yusof. Gambar. Zulkif tak apa, Zulkif 2. Tu dia. Masya-Allah. Ahsan. Cantik. Teruskan. Okey. Boleh je Zulkif? Boleh?
Dah, okey, sudah. Alhamdulillah. Baik, kita jurang ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا آمين. بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. آمين. واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يهدي قومنا بهدي القرآن فإنهم لا يعلمون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Jumpa lagi. Semoga Ta'ala menjaga kita dan berikan semua kemudahan dunia dan akhirat bisyafatul Quran. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Bertemu di surau insya-Allah minggu depan. Insya-Allah dah. Okey, baik. Semoga Ta'ala izin dan Allah permudahkan insya-Allah. Baik. InsyaAllah. Baik.